Okey, baik. Petang ni saya nak kongsi sedikit tentang demam. Nampak simple lah. Alright. So, ini apa? Nama dia termometer. Okey, saya nak kongsi tentang banyak salah konsep iaitu pesakit-pesakit lah. Kebanyakan yang datang bila jumpa dengan doktor kata, terutama dalam kes-kes kanak-kanak kan, dia akan cakap, doktor, anak saya temperature 37.1, 0.2, 0.3. Saya tak on ubat demam lagi sebab dia belum 37.5. Tapi saya dah rasa dia demam. Perlu ke saya start ubat demam? Okay. And then yang kedua, kenapa dia sangat concern waktu? Ada lagi satu perkara iaitu dia tak start ubat demam sebab dia nak bagi anak dia betul-betul panas bila jumpa doktor. Kalau tak nanti doktor seolah-olah macam deny yang anak dia demam. Salah sebenarnya konsep tu. Kenapa saya kata sebegitu? Kerana ini alat ni hanya membantu doktor untuk mengesahkan dapatan iaitu daripada apa maklumat yang sakit bagi. Ataupun kalau nak guna kat rumah boleh, dia hanya confirmkan. So perlu ke tak start ubat demam? Perlu. Start je ubat demam, tak ada masalah sebab nak bagi tolong badan anak awak tu supaya lega sedikit. Demam ni satu benda yang sangat berat lah dah tengah sakit kan. So kita nak kurangkan beban untuk badan tu. Dan benda ni ambil masa. Jangan bila dah habis suhu dah okey, lepas tu off ke ubat demam. At least bagilah 3 kali sehari ke, dengan dos yang bertepatan, bersesuaian. Kira dos tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, cara nak kurangkan suhu anak-anak. Okay, rasa dulu dekat badan dia kan. And then kalau nak lap air ke apa semua, pastikan suhu tu lebih kurang dengan sama. Jangan pergi letak ais, menggigil budak tu, kesian. Sebab bila drastic sangat drop temperature akan menyebabkan shivering menambahkan lagi masalah ataupun bebanan kepada badan tu. Shivering ni satu benda yang sangat menggunakan tenaga yang banyak. So kita nak elakkan benda sebegitu. Okay, itu saja saya nak kongsikan untuk petang ini.